Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Atika Umairah dari kelas Matematik 2 dan hari ini saya akan membentangkan pembentangan saya yang bertajuk Krisis Global dan Implikasinya terhadap Ekonomi dan Pendidikan di Malaysia. Sebelum itu, ingin saya utarakan satu persoalan. Adakah rakan-rakan ambil tahu dan ambil cakna tentang isu ekonomi global yang berlaku di dunia yang melibatkan Malaysia secara langsung ataupun tidak langsung? Justru itu, saya bawakan pembentangan saya ini untuk menjawab persoalan tersebut supaya rakan-rakan dapat menambah ilmu dan pengetahuan anda semua. Baik, sebelum itu, saya akan menceritakan serba sedikit tentang apakah itu globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi ini merujuk kepada perintegrasian ekonomi antara negara-negara dunia yang melibatkan urusan perdagangan, pelaburan asing serta pembangunan teknologi. Dalam era teknologi yang membangun ini, perkhidmatan dan maklumat dapat disebarkan tanpa sempadan sekaligus dapat membantu membesarkan pasaran dan juga meningkatkan ekonomi. Namun, seperti yang kita tahu, setiap perkara ada baik dan buruknya. Jadi, pelbagai isu telah berlaku yang melibatkan Malaysia secara langsung ataupun tidak langsung, seperti persaingan sengit antara negara, ketidakseimbangan ekonomi serta penjejasan terhadap industri tempatan sendiri. Jadi hari ini saya bawakan beberapa contoh isu ekonomi global yang berlaku di dunia. Baik, isu yang pertama ialah isu kenaikan harga makanan. Okey, harga makanan ini meningkat kerana pelbagai punca dan yang dapat saya teliti ialah akibat iklim cuaca yang sentiasa berubah. Antara perubahan-perubahan berlaku seperti kemarau besar, hujan yang tidak berhenti serta gelombang haba. Perkara ini sedikit sebanyak memberi kesan terhadap hasil pertanian dan juga hasil ternakan. Dan ini bergerak dan memberi impak kepada harga makanan di pasaran global. Seperti yang kita tahu, Malaysia masih lagi bergantung kepada hasil import negara luar. Jadi, sedikit sebanyak, harga yang sekian menaik di pasaran global ini memberi kesan kepada rakyat Malaysia kerana harga makanan yang sentiasa mereka beli di pasar seperti nasi, seperti beras, ayam dan telur serta susu kian meningkat. Jadi ini kita dapat lihat ia memberi kesan yang sangat drastik kepada negara-negara yang berpendapatan rendah seperti di Sudan dan juga di Nigeria. Jadi mereka akan lebih terkesan kerana mereka sebelum ini pun masih berasa terbeban untuk membeli makanan harian dan tambah pula dengan peningkatan harga makanan ini akan menjadikan situasi menjadi lebih teruk. Seterusnya kita akan beranjak kepada isu yang kedua, isu kenaikan tarif perdagangan antarabangsa. Seperti yang kita tahu pada tahun lepas 2025, isu kenaikan tarif ini mula hangat diperkatakan di sosial media dan juga di platform-platform digital yang lain. Seperti yang kita tahu, banyak negara menaikkan tarif barangan import ke negara mereka bagi melindungi keselamatan domestik serta melindungi industri domestik mereka. Jadi, kita boleh ambil contoh di mana isu Amerika Syarikat meletakkan tarif yang sangat tinggi kepada negara China untuk mengimport barangan mereka ke dalam negara Amerika Syarikat. Malaysia juga tidak terkecuali dalam kesan kenaikan tarif antarabangsa ini. Dalam slide sebelah saya ini, saya ada lampirkan kadar kenaikan tarif antarabangsa yang telah dikeluarkan pada tahun lepas. Namun begitu, saya pasti kadar ini telah berubah pada tahun ini. Okey, antara punca-punca kenapa tarif perdagangan antarabangsa ini meningkat ialah kerana persaingan ekonomi antara kuasa besar.
Hal ini kerana semua kuasa besar ingin bersaing dalam memperlihatkan ekonomi siapa yang paling membangun. Selain daripada itu, mereka juga ingin melindungi industri tempatan. Hal ini kerana mereka ingin mengetengahkan pembelian barangan tempatan di negara mereka. Jadi mereka mengurangkan pengimportan barang-barang dari luar negara. Dan yang terakhir sekali ialah isu keselamatan ekonomi. Sekiranya ada berlaku pencerobohan dalam sektor ekonomi, maka ia akan memberi kesan yang sangat berat kepada negara tersebut. Bagi isu yang ketiga, iaitu kenaikan kadar faedah global. Jadi, apakah yang berlaku bila kadar faedah global ini menaik? Jadi, Bank Pusat Negara Besar di Amerika Syarikat telah menaikkan kadar faedah. Dengan itu, kesan global yang berlaku termasuklah pinjaman menjadi mahal, aktiviti pelaburan semakin perlahan dan ekonomi negara membangun turut terkesan. Mengapakah kadar faedah global ini dinaikkan? Hal ini kerana untuk mengawal inflasi yang berlaku pada keadaan semasa. Jadi, apabila pinjaman menjadi mahal, kadar faedah meningkat, individu ataupun masyarakat tidak berani untuk melakukan pinjaman terhadap bank-bank yang terdapat di negara tersebut. Dan ekonomi negara juga akan semakin merundum. Apabila kadar faedah tinggi, jumlah tunggakan pembayaran pun akan menjadi lebih meningkat. Dan ini akan menyebabkan bank-bank yang berkaitan muflis. Adakah rakan-rakan semua tahu apakah itu konflik persempadanan yang sebenarnya? Jadi saya akan menerangkan maksud ataupun konsep konflik persempadanan itu. Jadi, konflik persempadanan ini ialah pertikaian atau perselisihan antara dua atau lebih negara mengenai sempadan wilayah atau kawasan tertentu. Jadi, isu yang saya ketengahkan dalam pembentangan saya pada hari ini ialah isu Malaysia dan Indonesia. Jadi, isu sempadan Malaysia-Indonesia ini telah diperkatakan dalam persidangan parlimen yang baru sahaja dilakukan pada 4 hari bulan 2 tahun 2026. Dan apakah sebenarnya isu tentang sempadan Malaysia dan Indonesia ini? Isu ini ialah berkaitan tentang garis sempadan negara yang belum jelas sepenuhnya, terutama di Sabah iaitu di Malaysia dan Kalimantan Indonesia. Mengapakah isu ini berlaku? Jadi yang pertama, kita boleh lihat sempadan ditentukan sejak zaman penjajahan British Belanda. Tetapi mereka tidak mengiktiraf kawasan sempadan tersebut. Dan yang kedua, peta lama tidak tepat dan sukar dikenalpasti di kawasan hutan dan sungai. Jadi mengapakah isu ini tiba-tiba bangkit semula? Hal ini kerana Malaysia dan Indonesia ingin mengemas kini kawasan sempadan negara masing-masing. Jadi, disebabkan kawasan ataupun garisan sempadan yang tidak tepat, jadi ia menimbulkan isu pada dua-dua buah negara untuk menentukan kawasan siapa milik siapa. Dan ada juga isu OBP iaitu Outstanding Boundary Problems. Ialah kawasan sempadan yang masih dalam rundingan iaitu kawasan Sungai Sinapat dan Sungai Sesai dan juga Pulau Sebatik. Jadi, apakah tindakan daripada kedua-dua belah negara ini ialah rundingan dibuat secara diplomatik. Seperti yang diperkatakan oleh Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim, sewaktu persidangan parlimen pada 4 Februari 2026, kedua-dua negara ini melakukan rundingan bagi menyelesaikan masalah tersebut. Dan yang kedua ialah penentuan dilakukan berdasarkan ada 3 aspek yang dilihat. Yang pertama ialah perjanjian lama. Dan yang kedua, dokumen sejarah. Dan yang ketiga, undang-undang antarabangsa. Jadi dengan itu, masalah ini dapat diselesaikan dengan lebih rasional dan logik akal. Jadi tiada peperangan berlaku. Kat sini kita dapat lihat yang rundingan yang berlaku tentang konflik persempadanan ini tidak melibatkan sebarang peperangan ataupun pelibatan senjata. Jadi kita dapat lihat ini bukanlah satu peperangan, cuma konflik
antara negara yang dapat diselesaikan dengan rundingan. Okey, baik. Setelah kita teliti beberapa isu dan konflik ekonomi serta persempadanan negara, kita akan bersama-sama melihat apakah kesan-kesan isu-isu dan konflik tersebut. Seterusnya, kita pergi kepada kesan terhadap ekonomi di Malaysia. Bagi kesan yang pertama ialah pelaburan asing terjejas. Hal ini kerana pelabur-pelabur luar lebih berhati-hati untuk melabur di negara asing kerana ketidaktentuan ekonomi. Seperti yang kita tahu, berdasarkan isu-isu yang berlaku sebelum ini, kadar inflasi menaik, tarif menaik. Jadi pelaburan-pelaburan yang dilakukan, pelaburan-pelaburan asing yang dilakukan sekitar dunia ini akan semakin perlahan kerana setiap negara lebih berhati-hati untuk melabur di negara luar. Yang kedua ialah permintaan hasil ekspor semakin berkurang. Jadi, negara-negara yang sebelum ini mengimport barangan Malaysia ke negara mereka akan mencari alternatif daripada negara yang lebih murah. Jadi, pasaran ekspor kita akan semakin menurun dan sekaligus akan memberi kesan kepada ekonomi negara kita. Seterusnya adalah inflasi makanan meningkat. Seperti isu kadar harga makanan di pasaran global menaik, kadar inflasi makanan juga akan semakin meningkat. Hal ini kerana harga beras, susu, telur semakin mahal dan juga disebabkan ekonomi dan disebabkan iklim yang sentiasa berubah. Pengeluaran juga akan semakin menurun kerana kos pembuatannya semakin meningkat. Dan sebab itulah harga makanan-makanan tersebut semakin meningkat. Dan kita juga boleh lihat masyarakat-masyarakat di Malaysia akan menjadi lebih terbeban untuk mendapatkan nutrisi harian kerana harga barangan di pasar semakin meningkat. Sama ada di pasar di bawah hawa dingin dan juga pasar biasa. Okey, bagi kesan yang seterusnya, kita lihat kebergantungan kepada import makanan. Jadi, Malaysia akan lebih bergantung kepada import negara luar dan kita dapat lihat negara kita akan terkesan kerana seperti yang kita tahu, negara kita bergantung pada import makanan luar. Jadi, dengan kenaikan harga di pasaran global, makanan-makanan yang kita import dari negara luar ke negara kita juga akan dikenakan tarif cukai yang tinggi. Jadi, kita akan terkesan makanan yang sebelum ini harganya baru RM6 boleh mencecah 2 kali ganda atau 3 kali ganda. Dan ini akan membebankan isi rumah yang berpendapatan rendah seperti golongan B40. Baik, seterusnya ialah tekanan kepada isi rumah berpendapatan rendah. Itu apa yang saya cakap tadi. Ia adalah salah satu kronologi ataupun perkaitan antara inflasi, kebergantungan kepada import makanan serta tekanan kepada isi rumah yang berpendapatan rendah. Jadi mereka yang berpendapatan rendah ni, hasil pendapatan mereka ni tidak setara dengan kenaikan harga barang. Jadi apabila jurang itu berlaku, jadi mereka ni sukar untuk mendapatkan sumber makanan yang sihat untuk dimakan pada setiap hari. Jadi mereka akan mencari alternatif yang lebih murah seperti Maggi ataupun makanan-makanan yang tidak sihat. Baik, yang seterusnya ialah kos peminjaman meningkat. Jadi, apabila kos pinjaman meningkat seperti faedah kenaikan faedah di peringkat global ini, jadi perniagaan dan individu yang membuat pinjaman perlu membayar kadar faedah yang tinggi. Jadi kita juga dapat lihat tunggakan pembayaran pinjaman juga akan jadi lebih meningkat dan menyebabkan muflis terhadap bank-bank yang terlibat. Pinjaman juga akan lebih kurang dilakukan oleh masyarakat Malaysia kerana mereka tidak mampu untuk membayar balik pinjaman dengan kadar faedah yang tinggi. Perniagaan-perniagaan kecil juga
tidak berani untuk memulakan perniagaannya kerana modal yang ada tidak cukup. Dan kalau nak buat pinjaman pun, ia akan dikenakan faedah seperti mana modal yang diperlukan. Jadi mereka akan lebih memilih untuk tidak melakukan perniagaan mereka. Dan kita dapat kita dapat simpulkan yang sekiranya perniagaan-perniagaan kecil ini atau perusahaan-perusahaan kecil ini tidak dilakukan, maka ekonomi negara Malaysia ini akan sedikit terganggu. Okay. Dan seterusnya kita ada tekanan kepada pasaran hartanah. Okay, jadi sekiranya pinjaman kurang berlaku, jadi kuranglah pembelian rumah kerana rakyat tidak mampu untuk membuat pinjaman membeli rumah. Senang kata macam loan lah. Jadi mereka pun akan sukar untuk membuat loan kerana mereka takut mereka tidak mampu untuk bayar harga rumah tersebut. Dan yang terakhir sekali ialah nilai mata wang terkesan. Seperti kita tahu, sekiranya berlaku ketidakseimbangan ekonomi, mata wang kita akan jatuh. Dan barang-barang import akan semakin meningkat. Kita beralih pula kepada kesan-kesan dari segi pendidikan. Jadi dari segi pendidikan ini kita dapat lihat kesan utamanya ataupun kesan pertamanya ialah peruntukan untuk pendidikan tidak mencukupi. Okay, sekiranya peruntukan untuk pendidikan ini tidak mencukupi, maka penyelenggaraan kemudahan di sekolah seperti kerusi, meja, bilik darjah, buku pinjaman, buku teks pinjaman tidak dapat diselenggara dengan baik. Jadi kemudahan ataupun kondusif bagi pelajar itu untuk belajar di sekolah akan terganggu dan mereka akan tidak berminat untuk belajar. Okey. Dan yang kedua, kita ada kadar pengangguran meningkat. Kenapa kadar pengangguran meningkat? Seperti yang saya cakapkan tadi, apabila perniagaan-perniagaan dan perusahaan-perusahaan ini semakin menurun, tiada orang yang ingin mengambil graduan-graduan ini untuk diambil kerja kerana mereka tidak mampu untuk membayar gaji ke semua pekerja. Campurlah pekerja lama serta pekerja baharu. Jadi graduan-graduan ini mereka tiada tempat untuk menyalurkan perkhidmatan dan tenaga kerja mereka. Dan yang seterusnya, kita ada kekurangan tenaga pengajar di kawasan pedalaman. Jadi kawasan-kawasan pedalaman ini seperti kawasan yang terletak di persempadanan yang terlibat dengan konflik persempadanan ini. Tiada guru ataupun tiada kemudahan pendidikan buat mereka kerana mereka ni seperti tersisih, kawasan yang tersisih. Jadi kerajaan perlu mengambil inisiatif dan ambil cakna tentang golongan yang duduk ataupun hidup di kawasan tersisih seperti ini. Baik, seterusnya kita ada prestasi pelajar merunduk. Hal ini dikaitkan dengan kekurangan nutrisi yang diambil dalam seharian mereka. Jadi apabila inflasi makanan meningkat, ibu bapa tidak mampu untuk memberikan makanan yang cukup nutrisi dan zat bagi anak-anak mereka untuk mereka kekal bertenaga dan fokus sewaktu pembelajaran. Apabila mereka tidak cukup tenaga, mereka hilang fokus, mereka akan letih dan mula tidak gemar ataupun memberi tumpuan yang baik ketika pembelajaran dan cara mereka belajar di sekolah tu akan terganggu dan mereka punya keputusan akan semakin menurun. Dan seterusnya kita ada beban kewangan keluarga. Hal ini kita spesifikkan terhadap ibu bapa yang tidak mampu untuk membayar yuran, membayar buku dan juga pengangkutan anak-anak ke sekolah. Dan kita dapat juga lihat banyak ibu bapa zaman kini yang tidak mampu untuk menghantar anak mereka pergi ke sekolah seawal usia sekolah rendah. Jadi kesian kepada pelajar-pelajar yang ingin belajar tapi tidak mampu untuk belajar ini. Jadi itu adalah salah satu kesan yang amat drastik yang berlaku di negara kita. Yang seterusnya kita ada risiko keciciran pelajar. Sama juga seperti kesan konflik persempadanan. Kawasan-kawasan luar bandar iaitu kawasan-kawasan pedalaman, mereka ini tidak didedahkan ataupun ada yang tidak didedahkan dengan pendidikan ataupun sekolah kerana struktur geografi dan juga kemudahan pengangkutan untuk pergi ke sekolah. Dan juga untuk golongan-golongan B40, mereka ni pun tidak
mampu untuk menghantar anak mereka pergi ke sekolah. Dan seterusnya, kita ada pinjaman pendidikan menjadi bebanan kepada lepasan SPM untuk sambung belajar. Ramai lepasan SPM, kita dapat lihat ramai lepasan SPM kini lebih memilih untuk terus bekerja berbanding melanjutkan pelajaran kerana pembiayaan yuran pendaftaran dan yuran pengajian di universiti ini amatlah mahal. Jadi mereka tidak mampu untuk membuat pinjaman kerana pinjaman yang dilakukan akan dikenakan kadar faedah yang tinggi. Jadi mereka lebih memilih untuk tidak sambung belajar dan terus bekerja dan mendapatkan duit untuk melihara kehidupan serta melihara keluarga mereka. Dan seterusnya, kemasukan lepasan SPM ke universiti swasta juga menurun. Seperti yang kita tahu, yuran pendaftaran bagi universiti swasta lebih mahal berbanding universiti tempatan, universiti awam. Jadi, ibu bapa tidak akan memilih untuk menghantar anak mereka ke universiti swasta kerana mereka tidak mampu untuk membiayai pendidikan, yuran pendidikan dan yuran pengajian sepanjang tempoh pengajian. Baik, setelah kita pergi satu demi satu kesan dari segi ekonomi dan juga pendidikan di Malaysia ini, kita hendaklah datang dengan pelbagai strategi ataupun inisiatif bagi menangani isu ini supaya ia tidak berlanjutan dan memberi kesan negatif kepada generasi akan datang. Jadi apakah inisiatif kerajaan dalam menangani isu ini? Okay, kita pergi dari segi ekonomi. Yang pertama, kita ada meluaskan pasaran ekspor. Okay, apakah yang dikatakan dengan meluaskan pasaran ekspor ini? Meluaskan pasaran ekspor ini, kita memfokuskan kepada negara-negara seperti negara ASEAN, negara Timur Tengah dan negara Afrika. Jadi negara ASEAN ni, kita memfokuskan kepada barang perkilangan dan makanan kerana jarak yang dekat dan kos pengangkutan yang lebih rendah. Seterusnya, di kawasan Timur Tengah pula, kita lebih menekankan kepada produk halal kerana Malaysia merupakan hub merupakan hub halal antarabangsa. Dan yang terakhir sekali, kita ada kawasan Afrika di mana kita memfokuskan kepada keperluan asas, produk industri kerana permintaan tinggi akibat pengeluaran di negara mereka ada kekurangan. Okey, baik. Seterusnya kita ada penyertaan Perjanjian Perdagangan Bebas iaitu RCEP atau CTPP untuk mengurangkan halangan tarif. Okey, saya akan cerita serba sedikit apakah itu RCEP sebenarnya. RCEP ini melibatkan 15 buah negara iaitu negara ASEAN dan 5 negara kolaborasi. Mereka antara 15 negara ini mereka mengenakan tarif yang rendah kepada barang-barang yang ingin diimport ataupun ekspor daripada dalam kalangan negara 15 negara inilah. Dan mereka juga membantu ekonomi sesama sendiri untuk mengeksport barang kita kepada negara luar dan mengimport barang mereka kepada negara kita dalam kadar tarif yang rendah. Jadi perdagangan antarabangsa itu dapat dilakukan dengan lebih murah dan tidak membebankan negara masing-masing. Okey. Baik, yang seterusnya ialah galakan industri bernilai lebih tinggi. Malaysia kini menekankan hasil ekspor barang-barang yang bernilai tinggi di mata dunia seperti elektrik dan elektronik, semikonduktor dan juga ekonomi digital. Okay. Seterusnya, inisiatif negara Malaysia dalam membantu masyarakat-masyarakat yang berpendapatan rendah inilah dengan mengenakan subsidi dan kawalan harga, di mana Malaysia menampung sebahagian harga sebenar makanan-makanan yang dijual di pasaran supaya masyarakat Malaysia dapat membeli barang-barang tersebut dengan harga yang lebih murah seperti telur, beras dan juga minyak masak. Dan kedua ialah program bantuan rakyat seperti MySara dan juga STR. Jadi MySara ini ialah seperti yang kita tahu, setiap warga negara yang berumur 18 tahun ke atas akan diperuntukkan RM100 dalam kad pengenalan mereka untuk dibelanja sepanjang tahun 2026 ataupun tahun-tahun yang berkenaan lah. Baik. Untuk pendidikan pula,
Antara inisiatif yang dilakukan oleh negara Malaysia ialah bantuan RMT dan bantuan makanan persekolahan. Bantuan RMT ni sangat membantu membantu keluarga-keluarga yang berpendapatan rendah untuk memberi makanan kepada murid-murid ataupun pelajar-pelajar yang datang daripada keluarga golongan B40. Makanan yang disediakan juga amat bernutrisi dan bagus untuk pertumbuhan pelajar-pelajar tersebut. Jadi, yang seterusnya kita ada bantuan bayaran balik pinjaman. Seperti yang kita tahu, PTPTN telah menstrukturkan semula pinjaman PTPTN dari segi kaedah pembayaran dan tempoh pembayaran supaya graduan-graduan ini tidak terbeban untuk membayar semula pinjaman dan tiada tunggakan akan berlaku. Masalah tunggakan tidak akan berlaku selepas ini. Baik, seterusnya kita ada program kebolehpasaran graduan. Program kebolehpasaran graduan ini iaitu program TVET diperkenalkan bagi melahirkan graduan-graduan yang lebih mahir dalam bidang teknikal dan juga bidang teknologi. Dalam dunia yang teknologi semakin membangun, kemahiran-kemahiran ini amat penting dalam industri teknologi bagi menggerakkan perkembangan teknologi supaya negara kita menjadi salah satu negara yang mengeluarkan produk teknologi kita sendiri dan bukannya import ataupun menggunakan produk-produk daripada negara luar. Jadi, daripada situ kita dapat meningkatkan ekonomi negara kita secara tidak langsung. Dan yang seterusnya, kita ada memberi latihan pendidikan kepada lebih banyak graduan untuk dihantar mengajar ke kawasan pedalaman dan elon diberikan bagi kelangsungan hidup buat guru-guru tersebut. Jadi, guru-guru yang diberikan kursus pengajian dan dihantar ke kawasan pedalaman, kita hendaklah memberi elon yang lebih kepada mereka kerana mereka perlu hidup dalam keadaan yang abnormal. Keadaan yang agak sukar kerana kemudahan teknologi yang terhad dan juga pengangkutan yang sangat susah. Jadi mereka ni perlu diberikan ganjaran yang lebih bagi memberi semangat kepada guru-guru tersebut untuk menabur bakti kepada pelajar-pelajar yang duduk di kawasan pedalaman tersebut. Baik, yang terakhir sekali ialah bantuan awal persekolahan. Seperti yang kita tahu, setiap pelajar di negara Malaysia ini diperuntukkan RM150 untuk memberi barang kelengkapan persekolahan seperti buku, baju, beg sekolah, alat tulis supaya dapat meringankan beban ibu bapa untuk membeli kelengkapan sekolah mereka. Baik. Okey. Daripada perbincangan saya yang panjang tadi, dapat saya simpulkan bahawa konflik ekonomi global dan juga konflik persempadan ini amat memberi kesan kepada negara Malaysia, terutamanya dari sudut ekonomi dan juga pendidikan. Jadi, kerjasama antara sektor swasta dan juga kerajaan serta masyarakat sendiri hendaklah dipertingkatkan agar menjamin kesejahteraan masyarakat. Dan juga kita hendaklah menyesuaikan dasar ekonomi dan pendidikan yang secara holistik supaya sektor ini dapat dijaga dan tidak terancam lagi dengan konflik-konflik dunia yang lain. Dan seterusnya, kesejahteraan rakyat juga dapat dijaga dan pembangunan masyarakat yang bertamadun serta mampan dan holistik serta berjaya akan dijaga pada masa akan datang. Jadi generasi akan datang tidak perlu risau ataupun khawatir tentang keadaan mereka dan kelangsungan hidup mereka pada masa akan datang kerana kita telah membentuk satu kerajaan yang kukuh dalam segi ekonomi maupun pendidikan maupun politik supaya mereka dapat hidup dengan lebih baik pada masa akan datang. Baik, itu saya daripada saya. Sekian, terima kasih.